Ada apa ni Kak? Kita kat sini ada jual nasi liwet, resipi Bandung Indonesia. Okey, boleh bagi satu? Alright, boleh. Okay. So awak nak ayam goreng ke nak ikan? Bagi ayam. Pasal nasi liwet ni ada apa ni? Okey, nasi liwet ni kita akan dapat satu set. You akan boleh pilih ayam ataupun ikan keli, ataupun and then you akan dapat tahu dan juga tempe. Okay. And kita akan bagi ulaman juga. Alright, boleh? Letak je semua. Ni nasi liwet ni nasi apa sebenarnya? Okay, nasi liwet ni sebenarnya nasi yang kita bila masak tu kita masakkan dengan daun salam and juga ada a few rempah. So bila makan tu nasi dia ada rasa. So nasi dia bukan nasi kosong. Sambal pula kita ada dua jenis sambal. So yang ni sambal belacan. Okey. Dan satu lagi ni kita punya special sambal hijau. Alright. So you akan dapat dua jenis sambal lah. Okay. Okay, siap Siap. Alright, boleh. Terima kasih. Ni berapa ringgit ni macam ni? Yang ni RM12.50 satu set. Satu lagi ada apa? Satu lagi kita ada set ikan keli. Okey. Boleh? Satu. Boleh. Liwet tu maksud dia apa Kak? Liwet ni maksudnya adalah dimasak. Ia adalah bahasa Jawa daripada Bandung Indonesia. Okey. So jangan salah sebut. Dia memang makanan Jawa lah. Ya, betul. Dia memang makanan Jawa. Kalau biasa siapa yang pergi Bandung mesti akan familiar dengan nasi liwet ni. Sambal. So, saya rasa tadi sambal belacan. Okay. Pedas ke? Tak, sambal kita buat dia pedas tapi sedap. Dia tak adalah panas gila yang bila awak makan tu merana. Tak. Okay. So memang feel bila makan. Siap Yang ni harga sama juga? Sama juga RM12.50 untuk satu set. Okey, yang specialnya nasi kita bungkus dalam daun pisang. So bila awak makan ni bila masak pun dia still fresh and wangi. Yang special ni kita punya nasi sebab nasi kita bukan nasi kosong. Dia ada rasa bila makan. Sambal ada berapa jenis? Kita punya sambal ada dua jenis, which is sambal belacan dan juga sambal hijau. Dapat dua-dua ke? Ya, dapat dua-dua. Buka kita tiap hari kecuali hari Selasa dan juga hari Ahad. Daripada pukul 11 sampai pukul 3.30 petang. Makanan daripada Bandung, Indonesia. Lokasi dekat Denai Alam tapi boleh je waste nasi liwet Pak Kabul. Dalam dia rupa macam ni, nasi daun pisang. Dia punya ayam sambal merah. Kita try complete set nasi ulam dengan sambal. Sambal hijau pun dapat juga. Nasi dia wangi daun pisang. Sambal dia sedap, tak pedas sangat. And combination dengan ulam tu best.